Okey, Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Okey, duduk. Okey, tak apa. Yang depan ni tak apa, tinggal dulu. Okey. InsyaAllah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pelajar, cuba tengok ni gambar apa ni? Naruto. Tengah buat apa ni? Tidur. Tidur. Okey, dekat gambar belah kiri ni dia buat apa? Dia tengah berdiri kan? Yang belah kanan? Baring. Agak-agak sebab apa? Dia bahasa Accident. Accident lepas tu pecah kepala, penat kan, ataupun sakit lah kan. Okey. Jadi dia punya kepala dia berbalut, betul? Balut. Okey, ingat lagi tak sebelum ni kita pernah belajar tentang tajuk menyapu balutan. Ingat tak? Macam mana? Ingat tak cara dia? Okey, kalau kepala berbalut, sapu sikit-sikit kan daripada pembalut. Okey, kalau mata belah kanan berbalut, gitu-gitu. Okey. Sapu sikit kan. Lepas tu atas pembalut tu pun sapu sikit kan. Okey. Kalau tangan? Okey. Ataupun ujung-ujung kan. Jadi itu adalah tajuk menyapu balutan kan. Menyapu balutan ni dalam kategori apa? Kategori rukhsah. Rukhsah kan. Jadi setakat ni kita dah belajar dua rukhsah, iaitu yang pertama menyapu balutan, yang kedua solat jamak dan qasar. Jadi hari ni kita nak belajar macam mana kita nak solat dalam keadaan sakit. Naruto ni pun walaupun dia sakit, dia kena solat lah kan. Sebab apa? Sebab solat itu wajib. Ustaz dah silangkan dia itu. Alhamdulillah. Bagus Ustaz. Okey, jadi insyaAllah hari ni kita akan lihat dan akan belajar lah kan, solat ketika sakit. Okey, jadi pertamanya yang perlu kita tahu, apa itu solat ketika sakit. Solat ketika sakit ialah solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun solat dengan sempurna. Dilaksanakan mengikut kemampuan. Okey, siapa boleh sebut satu rukun solat? Satu rukun solat. Ya, okey. Tak ada untuk ihram. Apa? Berakal tu syarat sah. Okey. Rukun. Sujud. Okey, berdiri tegak. Tabarruk. Takbiratul ihram. Okey, lagi apa lagi? Rukuk kan, sujud. Tidak, tahiyat akhir kan, salam. Dan kesemuanya lah kan, yang ada 13 rukun tu. Sampailah tertib. Okey. Jadi untuk solat ketika sakit ni, yang pertamanya kita perlu lihat dahulu kan, kemampuan pesakit tu. Lepas tu untuk solat ketika sakit ni
ada pula bahagian dia. Okey, sebelum kita lihat bahagian-bahagian ataupun cara-cara macam mana nak solat dalam keadaan yang sakit, kita kena baca dahulu dalil nakli, iaitu daripada hadis. Okey, ikut An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru fasa'alat an-nabi sallallahu alaihi wasallam an as-salati faqala salli qa'iman fa in lam tastati' faqa'idan fa in lam tastati' fa'ala janab. Maksudnya apa? Imran bin Husain berkata, saya menghidap penyakit buasi. Saya bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara mengerjakan solat. Baginda bersabda, solatlah berdiri, jika tidak berdaya, jika tak mampu kan, hendaklah duduk. Jika tidak berdaya juga, hendaklah berbaring dalam keadaan mengiring. Jadi yang pertama apa? Kalau tak larat, tak berdaya, kena duduk kan, kena duduk. Kalau tak boleh nak duduk, boleh berbaring. Jadi insyaAllah kita lihat cara solat dalam keadaan sakit yang pertama, iaitu solat sambil duduk. Jadi caranya ada beberapa cara lah kan. Yang pertama, duduk antara dua sujud ataupun iftirashi. Yang selalu kita buat kan. Sebab tu duduk antara dua sujud. Kemudian duduk di atas kerusi atau di tepi katil. Kalau yang yang duduk di hospital tu kan, sebelah katil tu kebiasaannya akan ada kerusi lah kan. Jadi boleh duduk di atas kerusi yang disediakan. Tapi andai kata pesakit tu dia tak mampu nak turun daripada katil kan, jadi dia boleh duduk bersila atau cara-cara lain mengikut kemampuan kan. Andai kata dia tak mampu kan, nak bersila, dia boleh melunjurkan kaki, tapi dengan syarat menghadap ke arah kiblat. Itu paling penting lah, menghadap ke arah kiblat. Jadi cara solat pertama adalah dalam keadaan duduk kan, duduk. Okey, jadi ini adalah cara duduk, cara solat dalam keadaan duduk. Yang pertama, mulakan solat dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, pesakit boleh mula duduk mengikut kemampuan. Okey, andai kata kan, orang tu dia mampu berdiri kan, mampu berdiri. Jadi pada permulaan solat tu dia akan bertakbir ke ihram, Allahu akbar. Kemudian barulah duduk. Barulah duduk kan. Okey. Tapi andai kata tak mampu, maka dia boleh terus duduk. Terus duduk. Okey, takbir ke ihram, bacaan Al-Fatihah, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan tahiyat dilaksanakan dalam keadaan tegak. Tegak. Maksudnya tak boleh membengkok lah kan. Okey, rukuk dilaksanakan dengan menundukkan badan sehingga kedudukan dahi setentang dengan tempat sujud. Maksudnya apa? Maksudnya kan, andai kata kita duduk kan, kita duduk kan, nak rukuk tu hampir-hampir kita nak sujud. Hampir-hampir. Maksudnya turun sedikit lah waktu nak rukuk tu. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya melepasi paras lutut. Kalau tak mampu lah kan. Jika tidak mampu juga, buatlah sekadar yang mampu. Okey, andai kata orang yang sakit tu kan, dia tak mampu nak tunduk lebih sangat. Sebab apa? Sebab dia aksiden kan. Pinggang dia sakit. Jadi dia boleh ikut kemampuan dia. Tunduk sikit ke kan. Kan. Kalau boleh lagi, tunduk lagi. Kan. Macam tu. Okey, faham? Okey, untuk sujud pula,
dilaksanakan seperti biasa. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya tundukkan badan lebih rendah berbanding rukuk. Jadi tadi kalau andai kata dia punya rukuk, kan, dia punya rukuk takat ni je, kan. Lepas tu nak sujud pula, dia kena turun lagi. Macam tu. Sujud mesti rendah daripada rukuk. Tapi andai kata, kan, macam tadi, kan, kalau tak mampu nak rukuk rendah sangat, boleh buat semampu yang boleh. Macam tu jugalah dengan sujud. Boleh buat semampu yang boleh lah, kan. Okey, kemudian untuk tasyahud akhir, kan, ataupun kedudukan tahiyat akhir, sunat duduk secara tawarruk, iaitu seperti biasalah, kan, yang mana kaki kita berlipat, kan. Kaki kita berlipat. Tapi kalau tak mampu, maka duduklah mengikut kemampuan. Ikut kemampuan. Okey, untuk cara pertama ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada soalan tak? Faham Okey, baik. Okey. Seterusnya, kita lihat pula cara solat baring mengiring. Jadi yang pertama, mengiring di atas rusuk kanan. Kanan belah mana? Kanan. Kenal tak? Kanan belah mana? Ya, kan tak kenal dah. Okey. Muka dan dada menghadap kiblat. Muka dan dada menghadap kiblat. Rukuk dan sujud dilakukan dengan cara menunjukkan isyarat kepala. Maksudnya kepala je bergerak. Gini. Kan? Tundukkan kepala semasa rukuk, sementara sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada ketika rukuk. Okey, macam kita solat dalam keadaan duduk tadi, kan? Kita rukuk, kita rendahkan sedikit kepala. Jadi bila sujud, kena rendahkan lagi. Dengan syarat, ikut kemampuan lah, kan? Ikut kemampuan. Jika tidak mampu, bolehlah menggunakan isyarat kelopak mata bagi rukuk, manakala sujud dengan isyarat menutup mata. Ni untuk orang yang kemungkinan dia punya leher dia patah, aksiden, kan. Jadi dia boleh gunakan cara menggunakan isyarat kelopak mata. Macam ni. Waktu rukuk dia macam pejam sikit, kan. Waktu sujud dia pejam habis, macam tu. Faham? Macam tu. Mata sepek ikut kemampuan dia lah. Kan? Bukan bayangkan. Ni kelopak mata, isyarat kelopak mata. Okey, jika tidak mampu, solat dalam hati. Yang macam Aimi sebut tadi, kan. Bayangkan dalam hati, kan. Dalam hati. Kalau buta, bayangkan dalam hati. Dia ada hati. Tak ada hati meninggal. Okey. Ni nampak keadaan dia mengiring. Siapa nak tolong mengiring sini? Putra. Okey, tak payahlah. Okey. Nak? Okey. Meh. Okey. Jangan baring kat sini. Baring lah, dah tu. Nak bagi nampak ni. Ada sikit kita kata. Okey. Okey. Andai katalah, kan, dia mengiring. Jadi ni belah kanan, kan. Belah kanan. Jadi dia kena hadap ke arah sana. Boleh ke arah sana. Okey. Okey, kemudian solat secara terlentang. Okey, yang pertama, pesakit menelentang, kepala diangkat sedikit agar mukanya dapat menghadap kiblat. Maksudnya apa? Contohnya, kalau depan ni kiblat, maka muka dia kena hadap sana. Sebab tu kena tinggikan sikit, letak bantal, kan. Yang kedua, solat dilakukan dengan isyarat kepala. Isyarat kepala. Macam kita buat solat duduk dengan baring tadi, kan. Kalau rukuk,
tundukkan sikit. Kalau sujud, tundukkan lagi. Apa? Tak ada kepala tu. Oh, saya ingat tak ada kepala. Ya. Kalau kaki dia berjahit, Okey. dia tak ada solat kaki straight tak tahu. Boleh? Tak boleh. Boleh. Dia slimming sampai atas kan? Tak kalau kita berjahit kaki. Oh, okey. Boleh? Kalau dia sakit nak apa? Nak bersila kan? Boleh. Ya. Ada apa? Saya berjahit. Kalau bisu, ikut kemampuan dia lah. Kan? Dalam hati. Dalam hati. Dalam hati. Ya. Tak ada mata. Tak ada mata dia bisa buka. Tak ada mata. Buta lah kan? Buta boleh pakai isyarat hati lah. Ataupun kalau dia boleh bercakap, pakai mulut. Baca kan? Baca. Untuk rukun kauliyah. Kalau buta, kalau bisu, kalau buka. Hati. Pakai hati. Mati ya? Tak ada hati mati. Okey. Okey, jadi untuk solat ni jika tidak mampu gunakan isyarat mata. Rukuk dilakukan dengan menutup separuh kelopak mata. Gunakan cara separuh kelopak mata. Guna isyarat mata, kan? Kalau rukuk pejamkan sikit. Kalau sujud pejamkan habis. Contohnya lah kan. Kalau mata dia besar, boleh lah kan. Buat suku separuh, kan. Kalau yang sepek tu, ikut kemampuan dia lah. Okey, yang terakhir, jika tidak mampu lakukan solat dalam hati, kan. Andai kata dia dah, apa orang kata, tak mampu nak pakai isyarat kepala, isyarat mata, kan. Mata dia kena jahit contohnya, kan. Ada orang isi dia mata terkoyak, kan. Jadi boleh gunakan dengan isyarat hati. Isyarat hati, maksudnya dibayangkanlah. Bayangkan dia tengah rukuk, sujud dan sebagainya. Tapi kalau boleh bergerak, mulut boleh bergerak, kan. Mulut boleh bergerak, maka wajib ke atasnya untuk membaca lah, kan. Membaca rukun-rukun kauli, kan. Contohnya surah Al-Fatihah, kan. Surah Al-Fatihah hinggalah salam. Okey. InsyaAllah sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, saya nak kamu bentuk kepada 4 kumpulan. 4 kumpulan. 4 kumpulan. Lelaki ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 2 bulan boleh. 4, 3. Okey, 4, 3. Perempuan 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, boleh bentuk sekarang. Duduk dalam kumpulan. Kursi boleh bawa ni. Sini. Menghadap. Okey, boleh. Nanti letak dalam website. Okey. Okey, dah ke? Dah. Yang perempuan mana kumpulan? 1 orang. Boleh? 4 ke 5 ke? Okey, hadap. Duduk dalam kumpulan. Ni tak ada gaya kumpulan pun. Angkat kursi. Dua kumpulan. Orang di antara hari ini. Okey.
Tak siap lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, tu buat apa? Satu kumpulan 6 ke 7 orang ke? Mana? 4 Okey, 4. Gurau. Okey. Ambil kursi. Tak lepas. Doa sangat. Cepat. Okey. Okey dah. Wakil kumpulan. Seorang wakil kumpulan. Wakil kumpulan. Okey. Kumpulan ni siapa? Okey, kumpulan ni Wafi. Putera. Okey, Putera. Okey dah. Okey, ni dia panggil sebagai game pancing ikan. Okey, setiap kumpulan kena pancing ikan. Okey, pancing ikan. Tak, perempuan pun boleh je. Tak apa, pancing je. Pancing je. Wait, jangan ambil semuanya. Dah yang mana? Yang biru, yang hijau, yang merah. Dah boleh. Tak lekat. Ambil lagi Allah. Okey. Aku tak kumpang ini, aku tak kumpang. Okey, dah. Okey, bawa ikan ke kumpulan masing-masing. Okey. Pancing meh, pancing meh. Pancing. Diorang meh. Okey. Aimi. Jangan ambil je. Okey dah. Okey. Awak ni berapa bulan perempuan ni? 3. 3. Tak cukup dah. Okey. Jadi yang lelaki boleh satu kumpulan. Tak ramai. Okey. Satu je. Sebab tak ramai. Okey. Okey, sekarang dah dapat dah kan ikan masing-masing kan? Okey. Sekarang ni dekat belakang ikan tu ada soalan dia. Jadi Ustaz nak kamu untuk menjawab soalan tu. Tak banyak je. Boleh tulis dalam buku latihan. Mana ada? Buku latihan sekejap Ustaz bagi ni. Okey. Banyaknya. Dan kamu kena bentangkan. Alah. Bentangkan. Kena bentangkan dia punya jawapan. Soalan Jumaat. Okey, boleh ambil buku latihan. Nur Kaisah Damia mana? Kaisah Damia. Adam Harith tak ada. Nama dia Muna Izzah, Singgit tau. Sofia, Kasih, Hakim, Wafi, Dain, Aina Batrisha, Aisyah Humaira, Rizky Ryan, Adam Haikal, Aidil Putra, Syahril, Anis, Ferisha, Nazahra. Tak datang. Ferisha tak datang. Okey. Tadi bukan ada Adam Haikal? Ayam gurau. Jom pancing tu main balik. Okey.